Hari ini, saya akan menunjukkan kepada anda aksi fiksyen sains filem dari 2014 bertajuk Age of Tomorrow. Filem ini bermula dengan sauh berita yang meringkaskan pencerobohan makhluk asing ke atas bumi. Hanya apabila perkara nampaknya tiada harapan, tentera manusia bersekutu dengan sut mekanikal baharu, memenangi pertempuran besar di Verdun. Rita Brataski, yang merupakan seorang askar pasukan khas, dipuji sebagai wira selepas membunuh ratusan makhluk asing, yang dipanggil Mimics. Salah seorang ketua yang bercakap di gelendong berita, menjual Rita dan usaha perang ialah Major William Cage dari tentera AS. Cage bangun semasa menaiki helikopter ke London, untuk bertemu dengan komander bersekutu barat General Bryan, dengan mengandaikan bahawa general itu mahukan Cage untuk membantunya meningkatkan imej awamnya. Tetapi general sebaliknya mengarahkan Cage untuk mengiringi gelombang pertama tentera bersekutu mendarat di Perancis, dan menyediakan liputan darat untuk media. Cage tidak mempunyai pengalaman dalam bidang itu dan cuba memeras ugut general melalui media. Pada mulanya, general itu kelihatan mengalah, tetapi kemudian dia mengarahkan Cage ditangkap. Cage bangun pada 11 petang, di atas timbunan beg sandang di lapangan. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Terbang Heathrow, yang telah dijadikan pangkalan tentera. Sarjan menyorong bat ke tangannya dan memanggilnya ulat, sebelum seorang lagi sarjan bernama Farrell mengambil alih. Ternyata General Bryan telah menghantar arahan kepada Farrell menurunkan pangkat Cage daripada pegawai kepada swasta. Sangka telah diberikan kepada sekumpulan CP askar yang dikenali sebagai J-Squad. Lelaki dalam kumpulan itu ialah Fort Grieve, Kimmel, Skinner, dan Nance. Mereka ditangkap berjudi oleh Farrell kerana Cage diperkenalkan kepada mereka. Farrell memaksa J-Squad untuk makan kad yang mereka mainkan, dan kemudian mengarahkan mereka untuk menyediakan Cage untuk misi keesokan harinya bersama mereka. Keesokan harinya ialah hari pencerobohan, dan Cage mengalami kecemasan. Dia dimasukkan ke dalam saman, dan ahli J-Squad tidak pun mengajarnya cara mengeluarkan pistolnya mod keselamatan, kerana mereka percaya dia akan mati dengan cepat. Apabila mereka berada di dalam pesawat, mereka semua pilih Cage, membuatkan dia lebih gementar. Walau bagaimanapun, sama seperti mereka pun operasi untuk merebut semula Eropah sepatutnya menjadi serangan mengejut, Mimic telah bersedia, dan menyerang hendap serta menyembelih manusia. Sarjan Rita juga mendarat di pantai, tetapi terbunuh dalam beberapa minit. Ahli J-Squad yang masih hidup semuanya dibunuh dengan pantas. Cage, yang masih terkejut dan diambang maut, mencapai lombong yang lebih liat, apabila Mimic biru gergasi menerjang ke arahnya, dan dengan satu letupan, Cage dan Blue Mimic mati. Tubuh Cage disiram dengan darah alien. Dalam adegan seterusnya, Cage bangun dalam keadaan panik di atas beg sandang. Sarjan yang sama ada di sana, memanggilnya ulat, dan Farrell sekali lagi membawanya kembali ke J-Squad, walaupun dia cuba terdesak untuk menerangkan perkara yang sedang berlaku dan Mimics akan menyerang hendap semua orang. Dia bangun semula ketiga masa, selepas dibunuh ketika dia cuba menyelamatkan Rita, tetapi tiada siapa yang mempercayainya. Setiap kali, dia digunakan dan mati, hanya untuk bangun semula dengan beg sandang. Dengan setiap gelung, dia menjadi sedikit lebih mahir dalam cuba menyelamatkan ahli J-Squad, dan sudah tentu Rita. Dalam satu gelung, dia bertahan cukup lama untuk menyelamatkan Rita dari kapal yang akan meletup dan membunuh Mimic yang masuk. Menyedari apa yang telah berlaku, Rita meminta Cage mencarinya apabila dia bangun sebelum mereka berdua mati sekali lagi. Cage bangun semula dengan beg sandang, tetapi mula bekerjasama dengan Sarjan Farrell dan J-Squad, untuk meluangkan masa untuk mencari Rita. Selepas beberapa percubaan yang membawa bencana apabila tergelincir, Cage akhirnya berjaya melarikan diri dan menemui Rita dalam hangar latihan, dikelilingi oleh melatih drone. Rita bermula dengan dingin, tetapi apabila dia menerangkan segala-galanya kepadanya, dia membawanya pergi ke teluk bangunan senjata, tempat kenalannya bernama Carter bekerja. Dari Carter adalah pakar dalam meniru biologi. Apabila mereka tiba di sana, Rita memberitahunya bahawa dia juga terperangkap dalam gelung masa di Verdun, dan gelung itu dicipta oleh darah alfa Mimic biru besar. Carter pernah menjadi penyelidik dan teorinya, bahawa semua Mimics hanyalah manifestasi neural dari satu makhluk asing Omega yang teringat, membawanya membangunkan peranti, yang mengesan Omega jika ditikam ke dalam alfa Mimic.
Cage cuba memproses semua ini, tetapi Rita menyatakan bahawa untuk mereka mencari Omega, pertama mereka perlu bertahan daripada pencerobohan esok. Dia kemudian meneruskan untuk melatih Cage membunuhnya beberapa apabila dia cedera, supaya dia terjaga dengan beg sandang dan mula semula. Dalam satu gelung Cage cedera teruk, Rita memberitahunya untuk memastikan dia mati sepenuhnya, bukannya dihidupkan semula secara tidak sengaja, kerana sebaik sahaja gelung menerima manusia pemindahan darah, gelung itu rosak, dan ini yang berlaku kepada Rita sendiri. Tiba-tiba Cage menerima. Mempunyai penglihatan mental selepas dia mati, dia melihat bahawa Omega berada di suatu tempat di empangan di Jerman. Rita dan Charter percaya bahawa penglihatan itu disebabkan oleh Cage sebenarnya Alpha, selepas itu dijangkiti darah biru. Oleh itu, Cage dan Rita menumpukan pada penyelamatan pencerobohan. Mereka menjadi lebih baik dalam pertempuran di pantai, tetapi di sebalik segala-galanya, mereka berdua terus mati, dan gelung Cage berulang kali. Dia semakin tertarik kepada Rita, dan melihatnya mati berulang kali mengambil tol emosinya juga. Dalam gelung berikut, dia menyerah, memutuskan untuk melarikan diri daripada base, dan pergi ke bar di mana dia fikir dia boleh lari dari gelung. Tetapi ia tidak berfungsi. Mimik akhirnya menemuinya dan membunuhnya, sekaligus menghantarnya kembali semula. Selepas beberapa kegagalan dan kematian, Cage dan Rita akhirnya berjaya ke pedalaman. Selepas menemui helikopter di rumah ladang, Rita menyedari bahawa Cage cuba memujuknya untuk tinggal di rumah ladang, dan berhadapan dengannya. Cage mengakui bahawa mereka telah berulang ke rumah ladang beberapa kali, tetapi setiap kali Rita mati. Jadi, dia cuba menyelamatkannya daripada kematian lain dengan pergi bersendirian. Apabila Rita bertanya kepadanya mengapa perkara itu penting, apa yang berlaku kepadanya, Cage terdiam. Walau bagaimanapun, Rita kini sedar bahawa Cage tertarik dengannya dia. Cage semakin dekat dengannya, tetapi nampaknya dia hanya berminat dengan misi itu. Rita terkejut, dan akhirnya dengan sengaja membunuh mereka. Dalam gelung berikut, Cage memutuskan untuk tidak mencari Rita, sebaliknya pergi bersendirian ke empangan Jerman. Walau bagaimanapun, pergi ke empangan tidak benar-benar berfungsi seperti yang dia jangkakan. Dia tidak mendapati apa-apa kerana Omega tidak ada di sana, dan dia diserang hendak oleh Alpha, yang cuba merampasnya keupayaan untuk menetapkan semula masa, tetapi Cage sengaja menenggelamkan dirinya. Dalam gelung seterusnya, Cage, Rita, dan Charter meletakkan kepingan bersama-sama. Mereka berbuat demikian untuk mencuba dan mengetahui maksud visi tersebut. Mereka bernasib baik, kerana akhirnya, beberapa perkara mula masuk akal selepas disatukan. Mereka menyedari bahawa kemenangan di Verdun adalah muslihat yang dibuat oleh Omega, untuk memikat manusia menyerang Eropah, di mana semua tentera manusia akan diserang hendap dan dimusnahkan. Tanpa petunjuk lain, peranti yang dibuat Charter mengikut teorinya, yang menyebabkan dia dipecat, adalah peluang terakhir mereka. Tetapi malangnya, Charter mengatakan bahawa peranti itu masih belum bersedia sepenuhnya, kerana ia kehilangan beberapa peralatan. Perkara yang baik ialah kini mereka tahu apa sebenarnya yang perlu mereka lakukan. Oleh itu, Rita dan Cage menumpukan pada mendapatkan peralatan yang dimiliki General Bryan. Setelah melalui banyak perkara, setelah menghadapi beberapa percubaan yang gagal, Cage dan Brataski menyusup masuk ke Kementerian Pertahanan, di mana Cage meyakinkan Bryan untuk memberi dia peranti prototipe Charter yang boleh mengesan Omega. Mereka akhirnya berjaya mendapatkan peranti itu, dan tikamkannya ke kaki Cage. Walau bagaimanapun, Cage semasa mereka cuba melarikan diri dari ibu pejabat bersekutu, kereta percutian mereka terhempas dan beg udara mengetuk keluar Rita sebelum dia dapat membunuh Cage. Dalam adegan seterusnya, Cage bangun di hospital. Dia sedar bahawa dia berada di luar lingkaran sekarang. Memandangkan dia telah diberi pemindahan darah, dia telah kehilangan keupayaan untuk gelung masa selama-lamanya. Rita membebaskan mereka, tetapi tanpa gelung lagi dan hanya beberapa jam ditinggalkan dalam pencerobohan. Cage kembali ke pangkalan dan mencari J-Squad. Mereka merekrut J-Squad untuk membantu memusnahkan Omega, sebelum pencerobohan bermula. Sebaik sahaja mereka tiba di Louve, Mimix menyerang kapal udara mereka, dan dalam pertempuran berikutnya, separuh daripada J-Squad terbunuh. Cage, Rita dan 3 ahli J-Squad yang tinggal, memutuskan untuk menggunakan enjin yang tinggal kuasa untuk meluncurkan kapal udara ke dalam muzium.
Selebihnya pengorbanan J-Squad sendiri untuk meluangkan masa untuk Cage dan Rita, supaya mereka boleh masuk ke muzium. Sebaik sahaja mereka tiba di sana, Rita memberitahu Cage bahawa dia akan mengalih perhatian pasukan Alpha Mimic yang sedang berkawal, manakala dia akan pergi dan meletupkan tali pinggang bom tangan pada Omega, yang tenggelam di bawah air di bahagian bawah Low Bay. Sebelum memancing Alpha berdiri di antara mereka dan Omega yang tenggelam, Rita mencium Cage untuk berterima kasih kepadanya kerana telah membantunya sejauh ini. Selepas mengejar sebentar, Alpha menangkap dan membunuh Rita, manakala Cage menyelam di bawah air untuk sampai ke Omega. Alpha menyelam selepas Cage dan menikamnya. Tetapi Cage menyimpannya bersama-sama, mengeluarkan semua pin bom tangan dan menjatuhkan tali pinggang ke dalam Omega. Omega meletup dan mati, dan dengannya, semua Mimic mati. Apabila Cage mati, darah Omega meresap ke dalam dirinya. Dia bangun kerana terkejut, dan mendapati dirinya menaiki helikopter ke London dari pagi sebelum pencerobohan. Tetapi kali ini, dia terjaga dalam sejarah alternatif. Dalam garis masa alternatif ini, dia menonton berita, di mana General mengumumkan bahawa selepas letupan misteri di Paris, Mimic semuanya mati, dan angkatan manusia akan mula menyapu seluruh Eropah pada hari berikutnya. Semua ahli J-Squad dilihat masih hidup dan sihat, apabila Cage tiba di pangkalan. Cage pergi mencari Rita, dan apabila dia menjumpainya, dia tidak mengenalinya, dan menyapanya dengan sikap dingin yang sama, seperti yang dia lakukan sebelum. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Sila like dan subscribe channel kami. Kami terus berusaha untuk upload filem-filem yang menarik dalam channel kami. Selamat menonton dan terima kasih.